Kalau orang yang biasa handle kanak-kanak ni, dia sisi matang dia tu dia memang hanya akan tunjuk certain time saja. Dia macam kematangan dia orang ni momentary saja. Maknanya mungkin sebab dia orang pun masih dalam fasa membesar. Jadi benda tu dia belum jelas lagi. Dia muncul sikit-sikit. Dia muncul sekejap-sekejap. Jadi dia akan ada sisi matang tu. Tapi aku rasa sebab benda tu lebih kepada tidak disengajakan. Pertama sekali sebab yalah kerja deadline tu satu. Yang mana aku tak sempat nak tambah nuance supaya lagi anak-anak lagi ke anak-anakan bunyi dia. Nak adjust dialog dia supaya dengar bunyi kanak-kanak walaupun kematangan dia tu tetap sampailah. Yang kedua, aku rasa sebab pengaruh apa yang aku consume juga. Sebab sebenarnya kalau sebab aku kan tengok anime kan. Watak kanak-kanak dalam anime tu pun dia orang memang sebenarnya matang lah. Sebenarnya sangat matang walaupun cerita dia memang khusus untuk kanak-kanak. Tapi bila fikir balik, aku rasa yelah sebab apa yang aku consume ni dia tidak sama dengan reality yang mana kalau kanak-kanak Jepun tu dia ada pemikiran yang matang sikit, itu sebab culture, perbezaan environment dia. So aku boleh kata aku tidak sempat untuk mengadaptasikan kematangan tu sesuaikan dengan local context.